Alright, hello apa khabar semua and good evening. dah malam dah kat sini. So sekarang saya berada dekat stesen Glameri untuk Kelana Jaya Line. Kenapa dekat sini pula? Nak tahu? Kena layan video ni sampai habis. Jom. Okay, so pada video kali ni kita akan transit. Saya nak ajarlah cara untuk transit menggunakan LRT laluan Kelana Jaya Line menuju ke LRT Glameri 2 untuk LRT Shah Alam Line pula. So sekarang dah buka dah untuk Shah Alam punya LRT tu. So the one and only transit untuk laluan Kelana Jaya Line dan juga laluan LRT Shah Alam ialah dekat Glameri. So dekat sini ada kena stop, kena jalan sikit menuju ke stesen. Tapi kita akan test berapa lama untuk kita sampai ke stesen tu. Jom. Alright, so tu ialah train daripada Subang ataupun daripada ni lah Putra Heights menuju ke Glameri. Let's say lah, train ni baru sampai dan kita nak transit pergi ke area Glameri 2 stesen. Ini dia. Sorry lah, dah malam kan, so dia agak pecah-pecah sikit video dia. Train yang daripada KL pun dah sampai juga. So now kita akan start dulu dengan kita punya stopwatch. And now, jom. Hopefully tak sampai 10 minit untuk sampai ke stesen Glameri 2 tu. Saya tak sure lah kan. Saya tak jalan laju, just a normal walk lah. Macam orang biasa ke jalan kan. Let's say bawa luggage ke, bawa backpack ke, bag berat-berat kan. So jalan perlahan. So kita akan test berapa lama nak sampai ke Glameri 2 tu. Dalam stesen ni saja dah 30 saat dah. Satu minit 30 saat dan sekarang kita dah sampai di jambatan menuju ke LRT Glameri 2 ya. Dan ini adalah LRT untuk Glameri inilah Kelana Jaya Line. Okey, sekarang dah masuk ke minit yang kedua ya. Dah sampai dekat signboard ni, LRT Glameri 2 untuk laluan Shah Alam. So inilah jejantas all the way straight menuju ke LRT Shah Alam Line untuk stesen Glameri 2. Berbumbung, selamat, cahaya pun banyak, lighting pun okey. Tapi tadi saya mark daripada first jejantas tu sekitar 2 minit 30 saat and now dah almost 3 minit. Ni dia. Okay. So dalam seminit lah jalan kaki dekat jejantas ni. So untuk mudahkan perjalanan untuk mungkin student ataupun yang jarang gunakan LRT tapi nak jalan-jalan, nak pergi Bukit Bintang, nak pergi Sunway kan. Bagi saya sarankan gunakan day pass iaitu RM6 sehari saja. Yang penting ada touch and go, ada baki minimum RM5 dan anda boleh aktifkan dekat kaunter lah. Kaunter mana-mana lah, LRT, BRT, monorail dan kawasan-kawasan yang ada dari PKL. So, day pass ni untuk apa je? Day pass ni untuk LRT, BRT, monorail, MRT, bas PKL. Kan? Naik free je. Just bayar RM6 sehari dan pakai. Lagi jimat. Okey, dah sampai dekat kita punya Glameri 2. 4 minit total. 4 minit total. Lama jugalah. So ni dia Glameri 2 untuk ni Glameri 2. So bolehlah connect dengan Johan Setia dan juga bandar utama. Okay, so dah total je lah 5 minit 26 saat untuk sampai ke platform dia. Actually bukan platform lah, dia just kat bawah je lah. Okey, total untuk sampai ke Glameri 2 daripada Glameri yang asal sekitar 5 minit. Jalan kaki total lah daripada platform atas, turun bawah, eskalator semua, jalan kaki semua, sampailah dekat Shah Alam punya entrance lah, LRT Shah Alam.
So kalau boleh plan dulu rancang perjalanan anda semua, make sure semuanya smooth. Pakai Touch 'n Go untuk transit lagi cepat, and boleh beli tiket dekat kaunter lah. Okay, tapi bagi saya better guna Touch 'n Go lah. Bukan sponsor not sponsor, tapi untuk courtesy lah. Lagi senang guna Touch 'n Go, especially untuk transit lah. Transit nak naik MRT, LRT, monorail semua kan. So apa, kita dah ada LRT Shah Alam, boleh transit Glen Mary. And next boleh transit pula MRT Kajang Line dekat Bukit pula dekat bandar utama tu. And then yalah, of course kita nak akan berjalan di sekitar KL semua. So better ambil day pass, RM6 sehari, jalan je. Okay, so kalau ada cadangan lain mungkin kalau yalah, saya pun jarang buat video, tapi selagi ada masa saya akan buat juga. Ini pun balik kerja, just terus proceed untuk record video demi you guys lah. So minta je sebaik untuk share, okay, like saya punya video, and bagi cadangan untuk cover mana pula untuk LRT Shah Alam. Dan speaking LRT Shah Alam, itu dia. Lalu pun akhirnya agak rare lah nak tengok. So apa, dia selang 8 minit kan, berbanding kalau LRT Kelanjaya Line 6 minit, 3 minit, 10 minit kan. So jumpa lagi. Selamat bertravel, selamat mencuba, dan bye-bye.